GISB ini dikaitkan dengan Arkam dulu. Walaupun mereka tidak lagi Arkam, mereka alih kepada kegiatan ekonomi, perniagaan perusahaan, dan mereka berjaya. Mereka dapat adakan perusahaan mereka di 20 buah negara. Dan kos mereka, nilai mereka ialah 250 juta, 50,000 juta. Jadi mereka adalah satu syarikat Bumiputera yang berjaya. Ya, mungkin pahaman agama mereka itu boleh dipersoal. Ya. Jadi kita tackle dulu dengan Arkam. Kita tak tangkap masuk jail Arkam ataupun riman mereka. Ya. Kita cuma bawa mereka untuk mendengar syarahan agama yang betul. Yes. Kita alih pemikiran mereka. Yes. Tetapi kali ini kita dapati kononnya syarikat ini terlibat dengan organized crime. Organized crime. Ya. Kononnya ada kursus liwat. Bolehkah kita percaya ada orang buat kursus liwat? Ya. Lepas itu kononnya syarikat ini tak bayar cukai. Dan LHDN ya. LHDN kata dia bayar cukai. Fine pun dia bayar. Yes. Jadi apa dia yang salah yang dia buat selain daripada agama? Berkenaan dengan agama kita betulkan macam mana kita betul Arkam dulu. Tetapi ini kegiatan syarikat ini dikenali sebagai organized criminal. Organized criminal di Amerika melibatkan bunuh orang, curi samun, blackmail. Itu saya tak nampak ada kes. Kononnya mereka bunuh orang, curi samun, dikenali sebagai organized crime. Ya. Mereka ada syarikat, macam-macam syarikat ada. Dan mereka di antara konglomerat, boleh kata konglomerat, yang berjaya. Ya. Dan kita ambil tindakan tutup semua. Yalah, kalau tutup dia punya kegiatan agama dia yang tu lain lah. Tapi syarikat dia kena tutup, restoran dia kena tutup, perniagaan dia kena tutup. Account kena freeze tu. Account tutup. Bila buat macam itu, bukan saja orang yang dikatakan organized criminal ni, bukan saja mereka yang menderita. Banyak pekerja mereka yang menderita sekarang, tak ada kerja, tak ada cari makan, dan kita rosakkan sebuah syarikat Bumiputera yang kita taklah dengar banyak skandal mereka curi duit. Ada orang yang curi duit pun kita boleh lepas. Ni orang ni tak ada report kata balas duit kerajaan, terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Jadi saya kurang faham. Saya bersetuju kalau salah, dia ada bukti salah, ambil tindakan mengikut undang-undang, the rule of law. Ini tak nampak salah, dah berbulan-bulan dah orang ni kena tahan under remand dan macam-macam, dibawa dengan digari macam dia ni common criminal. Saya nak tahulah macam mana dia dapat laporan kononnya orang ini ada kursus liwat. Tak bayar cukai. Macam mana? Kita tak dengar. Lanis senyap saja. Tapi orang itu menderita, syarikat itu gagal. Ini bukan saya kata pasal ni, kita nak buat sesuatu, kita kena timbang. Bukan saja syarikat, masyarakat juga kita kena timbang. Kesan terhadap pekerja, kesan terhadap pembekal, kesan terhadap subkontraktor, ini semua kita kena ambil kira. Kalau tidak, kita rosak satu, kita rosak semua. Kadang-kadang dia ikut amalan-amalan mereka lah. Kalau tak betul, betulkanlah pahaman agama mereka. Mereka suka kahwin 4 orang. Itu bukan bertentangan dengan agama Islam. Tapi dari segi masyarakat kita ada masalah lah. Saya selalu cerita, kalau satu orang kahwin 4, 3 orang tak dapat isteri. Habis semua seorang sapu itu.